masak apa tu? Unik tak unik kita ni, tiap tahun mesti menu rendang ni wajib kena ada setiap kali sambut raya. Jom kita masak rendang daging bunga ros yang paling mudah dan cepat. Gunakan 3 bahan asas je dah dapat rendang yang sedap dan rasa autentik kampung tu. Tak perlu dah kita nak kisar semua bahan ni. Lepas tu kita tumis berjam nak bagi pecah minyak. Guna je paste rendang ni, confirm jadi. Bau rempah pun wangi. Saya guna paste rendang ni lah daripada cap bunga ros. Semua bahan dia dah ada dalam ni. Oregano mesti familiar kan. Saya dari kecil memang family guna rempah daripada dia. Lagi-lagi nak masak nasi dagang, memang wajib kena ada. Semua mula kita ambil je minyak daripada paste ni. Nak sedarkan lagi, masuk ke serai sudah dititik, daun kunyit, tumiskan sampai naik bau. Kita ni suka pedas, kita masukkan lagi cili kisar. Tumiskan sekejap, lepas tu kita masukkan daging dalam 500 gram. Masakkan sampai air daripada daging tu keluar. Lepas tu kita masukkan rempah sagai kita. Sambung masak daging tu sampai dia kecut dan air tu agak kering. Untuk naikkan bau, kita masukkan daun 5 purut, and then the main ingredient dia paste rendang. Masukkan dalam 3 sudu, masakkan sekejap. Lepas tu kita masukkan santan cair ataupun air biasa. Kita pasirkan sedikit nisan karet dan kita masakkan sampai daging tu lembut. Rasakan dengan garam. Lepas tu kita masukkan santan pekat, gaulkan sebati. Lepas tu untuk naikkan kesedapan dan warna rendang kita, masukkan setengah sudu sekelinsik. Masakkan sampai pekat. Akhir sekali kita masukkan irisan daun kunyit. Kita gaulkan sekejap bagi naik bau. Lepas tu boleh tutup api dan siaplah untuk dihidangkan. Siaplah menu raya untuk minggu depan, rendang daging bunga ros. Hidang pula dengan ketupat palas dan nasi impit, memang sedap. Tengok pun dah terliur. Korang memang kena save resepi ni. Lepas tu grab cepat-cepat ke rendang ni, and then buat time raya nanti. Kalau korang jenis tak boleh lari daripada originality masak rendang tu, korang add on je sikit paste rendang ni, mesti tambah sedap menu raya nanti. Jangan risau, orang yang tak pandai masak pun boleh buat rendang. Siapa cakap tak boleh? Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!